Ada satu scene dalam movie ni yang aku ingat. Macam scene zombie kejam mengejar tau dalam Train to Busan. Hai, Assalamualaikum. So, hari ni aku nak review sebuah filem seram dari Indonesia, iaitu filem Waktu Maghrib 2. Selepas kejadian misteri di filem yang pertama, sebuah kampung kembali diganggu oleh entiti gaib setiap kali azan maghrib berkumandang. Sekumpulan remaja tanpa sengaja mencetuskan semula sumpahan lama dan kini mereka perlu mencari jalan menyelamatkan diri sebelum malam menjelma. Apa yang aku suka pasal movie ni? First, aku nak cakap aku suka dengan visual cinematic dia. Lawa mat. Daripada segi shot apa semua. Tambah pula aku tengok dekat Hall Onyx LED screen masa premiere hari tu. Memang sedap lah kualiti dia. Dua, aku suka dengan action gore dalam movie ni. Masa ada satu scene tu budak-budak tu pegang kerambit. Tiba-tiba keluar dekat atas bumbung. Oh, aku style mat benda tu. Memang aku sukalah. Tiga, aku nak cakap acting budak-budak ni memang ngam gila. Diorang berjaya bawa watak diorang masing-masing dengan perfect. Ada yang seram-seram betul, ada yang lawak-lawak betul lah. Even yang jadi security ke polis, aku tak ingat watak dia macam watak dia apa. Dia memang kelakar lah, muntah sesaja mat. Daripada start sampai habis, dah macam orang pregnant dah. Okay, cukup. Sekarang ni aku nak cakap benda yang aku tak suka pasal movie ni. Benda yang paling aku menyampah tengok movie ni First, aku tak suka gila dengan ending dia. Kau create watak tu macam watak orang alim, tapi end up keputusan dia tu macam lah mana pergi alim dia kan, Islamik dia. Aku tak nak spoil lah apa ending dia, tapi korang try lah pergi tengok. Nanti korang akan faham. Second, bagi aku movie ni slow sikit, lembab sikit. Tapi ramai yang cakap pace movie ni, yang second ni lagi better daripada yang first. Maybe lah. Tapi aku rasa still slow. Tiga, movie ni tak seram mana pun. Satu je jump scare yang betul-betul buatkan terkejut. Lain tu bagi aku tak ada apa sangat pun. But movie ni still enjoyable. Sebab masa tengok premiere hari tu, satu hall bersorak bagai kan. Masa scene zombie tu semua duk kejam ngejar orang kampung semua. So, rating aku untuk filem Waktu Maghrib 2 ni adalah sebanyak 7/10 bintang. So, pada korang yang dah tengok movie ni, kasih review sikit. Aku nak dengar apa pendapat korang. Thank you. Kita jumpa di next review.